Tujuan hari ini kami datang di sini untuk menyerahkan memorandum supaya tanah kami kalau boleh janganlah diceroboh atau pajakan itu dibatalkan. 7 hari bulan 3 lah kurang itu di bawah kerajaan negeri lah, PPNP. Kami berharap sekarang ni kalau boleh diperbatalkanlah projek-projek tersebut. Tak, projek apa tu? Apa nama kawasan dia? Apa isu dia? Projek apa? Orang ceroboh ke atau ambil tanah ke macam mana tu? Diceroboh lah. Tanpa memberitahu kami penduduk kampung sehinggalah saya diwakili sebagai batin. Jadi dia orang ceroboh nak buat apa tu? Tanaman sawit. Dan tanam sawit. Berapa lama penduduk kampung Sanding dah duduk di sana? Berapa lama dah kampung tu ada? Sejak turun-temurun lah. Yang turun-temurun agak-agak berapa tahun? Berapa puluh? 100, 80, 90 tahun? Agaknya tak tahulah nak cakap berapa lama. Harap-harap. Okey, berapa generasi dah ada? Daripada datuk moyang agaknya? Generasi ada 20 lah. 20 ke generasi ke 30 ke generasi macam ni lah. Generasi ke 30. Sekarang penduduk kampung asli ni, dia orang tanah asal ke ataupun tanah ada geran ke macam mana? Kedudukan tanah tu? Tanah asal lah, tanah wilayah adat kami lah. Tanah wilayah adat. Jadi sekarang difahamkan orang nak ambil, dan adakah dia orang minta penduduk kampung keluar? Tak ada lah, tak ada. Macam mana? Tak ada ke arah untuk orang kampung keluar ke macam mana? Walah, tak ada. Jadi harapan dengan kerajaan ini supaya apa? Batalkan ke macam mana? Batalkanlah projek itu. Kami berharap sangat-sangat kena dibatalkan. Disebabkan di situlah tempat kami tanaman macam pokok durian, pokok tai, lansat, macam larah, macam apa semua dekat situlah. Buloh kami membuat untuk pencarian sara hidup kami, potong menjual. Lagi-lagi buloh tu boleh buat lantai, dinding apa semua. Pucuk tu boleh dimakan, tapi semua dah habis. Nama tempat Lon Gesok. Lon Gesok, dekat Lon Gesok tu maknanya keramat kami masa kami buat, kalau kami cakap lah, kami bercagar. Bercagar tu maknanya kalau orang luar berdoa lah. Itulah kami pertahankan hak kami yang sebenar. Berapa ramai keluarga yang ada di kampung Sanding? Sanding. Ada 100 lebih, dekat 200 jugalah. Penduduk. Penduduk. Okay. Tujuan saya datang sini menghantar memorandum. Saya bukan menekankan Menteri Besar, tak. Saya bagi memorandum ni supaya Menteri Besar mengambil perkara ni serius, sebab perkara ni bukan sekali dua kali, kita macam dah berapa kali lah. Start tahun 2003 lagi hantar memorandum kat sini. Kita macam perkara ni dah letih lah. Terutama lagi musim sekarang, Menteri Besar kena ambil serius perkara ni. Sebab perkara ni, Siang Emas Kompresor ni dia tak bagi macam perbincangan dua hala dengan antara kampung, dengan orang kampung dan pihak syarikat. Kalau dia macam perbincangan ada, kita macam boleh bincang secara detail lah. Ini macam boleh katakan dia macam ceroboh lah. Pandangan saya macam mewakili Kampung Chang Sungai Gepai. Kampung Chang Sungai Gepai ni dah berapa lama ada? Kampung Chang Sungai Gepai ni kira-kira generasi saya, generasi ke-10. Batin pun dah ada 9 batin. Kalau peringkat dulu dipanggilkan penghulu, ada 9 penghulu. Tapi itu untuk penghulu yang tertua lagi kat situ. Musim batu pun lagi lembek. Orang kampung kat situ lagi ada. Pekan Bido pun masih tiada lagi, belum wujud lagi. Orang kampung kat situ bukan datang dari mana, betul dari situ juga. Itulah kita nuntut hak ini untuk kerajaan iktirafkan tanah kami. Itulah harapan kami datang kat sini. Jadi tanah tu sekarang ni apa? Atas status tanah adat ke, tanah apa ke, atau macam mana? Ataupun menumpang ke apa? Tak, mengikut status tanah adat dan wilayah Kampung Chang Sungai Gepai. Sekarang ni yang difahamkan diceroboh oleh syarikat mana yang menceroboh?
Siang emas. Siong Mat. Tapi dia ceroboh dia buat apa tu? Dia macam kuari. Tak tahulah kuari. Saya pun macam tugasan dia pun saya bukan tahu apa dia sebenarnya nak buat. Itulah saya harapan Menteri Besar tolong macam selidik apa status tanah tu dan boleh beri kerjasama dekat masyarakat orang asli supaya perkara ni dia ambil serius. Kalau apa-apa macam cadangan apa semua boleh bukan berbentuk ceroboh saja. Minta macam yang ada penghulu kat situ minta izin daripada dia dulu. Bukan difahamkan situ difahamkan tadi kalau ikut gambar ada tokong apa kuil itu macam mana itu baru ke dah lama? Kuil tu memang baru tapi kita pun tak terlintas pikiran kita kat situ. Kita tengok tahun ni kecil macam ni, berapa bulan lepas dia bagi besar. Kita pun dah macam dah tak nak lah benda tu. Lagi-lagi dia gadai nama orang asli kat situ. Maksud gadai macam mana? Ada ke tokong dia ada kata Haji Rahmah orang asli. Oh tokong Datuk Tun Haji Asli Rahmah. Itulah tanda tanya. Macam benda ni macam kita pun ada sebahat dekat situ. Tapi benda ni memang kita tak ada dekat situ. Selain pada kuil tu katakan ada tokong pula sebelah tu. Tokong Cina sebelah tu. Macam tu juga dia cacak macam tu mungkin dia kena nombor ke apa kita tak tahulah. Tapi dia hentam saja bukan dia minta dekat masyarakat kami. Okey, dari tahun 2003 dah hantar memorandum. Mana tindakan susulan ada ke tak ada apa tu? Tindakan susulan untuk siapa-siapa pun tak ada. Kita macam tunggu dan lihat saja. Dari pihak menteri-menteri besar dan kita sampai ke Putrajaya pun dah hantar memo yang sama juga. Mana jadi hari ini datang menyampaikan memorandum nak menyampaikan rasa supaya Menteri Besar dan Rakyat Negeri Perak untuk ambil perhatian ke? Macam pandangan saya lah, macam saya datang sini untuk menekankan Menteri Besar supaya iktirafkan tanah kami supaya tidak diceroboh lagi sekali lagi lah. Macam perkara ni dah letih dah. Itulah harapan kami datang kat sini.